Sebelum ni aku ada review lampu camping yang jenis Black Dog tu lah, yang jenis gantung lantern tu. Kita nak review satu lagi yang ni tactical flashlight daripada Black Dog. Okay, bila korang beli, dalam dia korang akan dapat satu dia punya user manual ni, satu dia punya device ni, satu dia punya charger cable Type-C. Untuk battery capacity dia adalah 1000 mAh. Bateri dia mampu bertahan 2 jam hingga 65 jam untuk mode yang paling low lah. Kat belakang ni dia ada jenis clip kan. Sini ada clip, belakang ni pun ada clip. So boleh letakkan dekat korang punya cap ataupun dekat korang punya poket lah. Bila bateri dah habis, kita boleh charge semula menggunakan charger cable Type-C. Okay, depan dia ada satu button ni. Kita on kan, nampak tu, siap ada laser korang tengok dia punya laser Okay, nampak kat pokok tu still nampak guys. Memang jauh. Dekat sini ada lampu biru ni, indikator bateri dia lah. Okay, button on off dia kat sini kita on kan. Okay, mode pertama dia Dekat sini korang boleh scroll dia. Kita tengok dia punya mode Nak adjust dia brightness, kita just slowkan je. Okay, ni paling low. So yang ni paling cerah. Okay, mode kedua dia warm. Mode ketiga dia warm white. Keempat dia blinking. Jenis flashlight kan. Untuk geng-geng rukun tetangga ke, boleh pantau rumah-rumah tu menggunakan lampu flashlight ni. Bila korang tekan hold, okay, dia ada lampu kat sebelah sisi ni. Lampu putih ada. Lampu warm ada. Warm white pun ada. Yang ni untuk jadikan lampu camping pun okey Untuk abang-abang pergi mancing, hiking memang sangat sesuai lah. So kalau korang minat dengan lampu tactical brand daripada Black Dog ni, aku sediakan link kat bawah.